Sebenarnya kita memang daripada Pusat Aspirasi Anak Perak sinilah, PASAK, kita memang fully support dengan inisiatif daripada Kelab Bati inilah. Sebab at the first bila Tuan Presiden Kelab Bati datang menjumpa saya lah, kita ada beberapa nasihat yang kita berikan, khususnya untuk dalam support untuk training TVET ni lah. Untuk makluman juga, untuk hari ni punya program training ni yang kita berikan kepada Kelab Bati Gunung Keledang, which is yang saya rasa harus diperbesarkan lagi selepas ni, terutamanya kumpulan-kumpulan fokus yang kita nak fokuskan lah, bukan sahaja kepada beliau tetapi mungkin kepada penduduk-penduduk sekitar, khususnya di Medan Kuping, Gunung Rapan dan sebagainya. Dan saya tekankan juga kepada Bati Gunung Keledang supaya latihan yang dijalankan ini bukanlah hanya sekadar one off. Dia kena mencari satu pelbagai business venture yang dia boleh buat daripada training. So selepas itu apa yang perlu dibuat, macam mana untuk menjana pendapatan dan sebagainya. Sebab kita tak nak nanti bila ditubuhkan, dibuat, kita tak nak secara one off sahajalah. So komitmen PASAK sendiri sebenarnya kita amat berbangga juga sebenarnya dengan usaha yang dijalankan oleh Kelab Bati. Sebab it's not easy sebenarnya untuk membangunkan satu pusat latihan dan sebagainya, tapi mereka berjaya, alhamdulillah. Dan untuk tahun depan insya-Allah kita akan cuba melihat kursus-kursus yang kita boleh berikan lagi kepada Kelab Bati sebagai starter kepada mereka untuk menjalankan latihan, khususnya kepada kumpulan-kumpulan sasaran yang ditumpukan lah. Sebenarnya macam ni, itu yang kita nak perbetulkan sedikit lah. Sebenarnya untuk PASAK sendiri, kumpulan sasaran kita bukan hanya belia dan anak muda, ya, sebab kita tahu bidang kemahiran ni dia unlimited, dia tidak mengira usia. Selagi mana mereka ini ingin meningkatkan kemahiran, upskill, reskill, walaupun dia berumur 70 tahun sekalipun, kita akan bantu juga untuk dia mendapatkan kemahiran. Dia is the first thing lah. Dan kalau macam kata Kelab Bati adalah daripada kumpulan umur senior dan sebagainya, kita memang menggalakkan. Kerana dalam satu agenda negeri sekalipun di bawah Yang Maha Menteri Besar, kita memfokuskan warga emas ataupun kumpulan citizen ini untuk dimanfaatkan. Maksudnya mungkin tenaga mereka ni boleh digunakan lagi. Dan dengan adanya latihan-latihan macam ni, insya-Allah kita harapkan kemahiran ni dapat digunakan oleh kumpulan-kumpulan senior inilah. Ya, insya-Allah. Sebab kita rasa kumpulan sasaran kita satu ialah kita pelbagaikan, dan persepsi mengatakan PASAK hanya kepada kumpulan anak muda dan belia itu mungkin harus ditepis dulu. Kerana kalau untuk makluman semualah ya, program-program TVET kita pada tahun 2023-24 kebanyakan juga adalah mereka yang berumur 30 tahun dan ke atas. Ada yang berumur 70 tahun pun yang mengikuti latihan kita. Macam saya cakap tadi, it depends on needs, kemahuan dia. Kalau dia nak, dia akan datang, dan kita insya-Allah terbuka untuk memberikan latihan kepada kumpulan semua.